Tak pagi semua orang. Assalamualaikum. Sekarang pukul 3.44. Jom kita nak gerak ke airport. Update. Shazling update. Baggage. Okay, kita dah siap dah check in baggage. Benda yang paling mendebarkan. Mujur Syahlinya lagi selepas. Kalau tidak tinggal 10.8. Kalau tak sebelah okey rasa. Betul. Dia Okay, kita dah siap solat. Sekarang kita dah tunggu kita punya gate. Dia tak bagi kita board lagi. Ha? Aku ganti mami. Ganti mami buat video. 就看你不懂会买什么吃的带回去啊，很久。买给家人亲戚朋友那些。亲戚好。 This is my ride. Akang, bye-bye. Bye-bye. Good. Smile. Video. Nanti kita bersiap. Okay, sekarang ni kita buka parai. Tak tahu you guys boleh dengar tak? Betul lah. Speechless. Very small. Wait, nak tunjuk Shazlin punya. Dia macam kena tekan lah. Boleh lah nak last perut ni kan. Macam mana kita rasa sebab kena makin pula. Betul. Tak nak alas perut je sebab tengah hari baru makin ni. Kita sampai. KK is very hot. KK is very hot. Kita nak pergi Kundasang. Nak sampai dekat Dairy Bar. Kita kiri. So sebelah kita punya kiri ni adalah pekan Kundasang. 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 Tapi orang cakap sini mahal. Ya, biasa. Sebab turis. Macam New Zealand kan. Pernah memang kat sini. Ini Kubis. Ini Kubis. Ini pun Kubis. Madu kalau madu betul je lah. Ini pun Kubis. Ni kalau nak ambil gambar. Aku tengok je sini. Tu kubis je lah. Kalau nak Ini ambil apa ni? Ini tempat terbang. kalau nak ambil gambar. Kan Kenapa YouTube ayah? dia. Tak. Tak free. Ni ada. Macam tarikan dia lah. Keluar
sampai. Okay. Masya Allah cantiknya Mami. Pakai sepik semata-mata Mami. Jangan tunggu kat Perum je. Pisang ada, buah-buah ada. Bukan. Mahal lah dekat. Kita tunggu je kat sini. Jangan lepas pelakon. Tu lembu tu. Jaga mulu banyak tu. Masuk terus tu ke sini. Apa? Yeah, first checkpoint kita di Farm. Hari tu datang tak boleh masuk sebab COVID. Sekarang ni oh my god, cantik sangat guys. The last time Kiki datang sini kita dapat masuk. Kali ni dapat masuk. Cantik tak? Oh. Masya Allah, comel. Pergilah dia. Ha, usat dia. Bukan nak beli susu. Kiki nak. Beli apa? Mami tengok sini ambil video. Gambar-gambar. 1, 2, 3 senyum. Tapi lighting sih tak cantik. Dah sangat cantik. Tapi okey lah ada. Okey dah. Nak meter dia je. Nak bagi. Aku ambil video. Oh cantik sini sebab dia. Pula ya Allah anak ni. Curang ni. Oh gitu. Good boy ke? Tak tahulah. Oh. Habis dah good boy. Oh, Ailio. Okay, bye. Gigi minta mana? Abang beli yang Oreo. Nampak? Pegang ya. Besok dia nak korban tu. Aisyah tak nak yang ni ke? Aisyah nak patung je. Patung je. Senyum. Tak balik rumah lagi balik tidur Betul. Kita pergi pasal Filipin baru masuk. 1, 2, 3. Aku cuba. Apa serupa nak tu Charlie mu ni pun. Charlie kita Ami. daripada Kiki Bihok tadi selamat order. Tahu-tahu dah makan malam dah. 30. 230. Kali delivery. Penuh. Selamat pagi everybody. Kita nak cari sarapan. Okey, Datuk. Boleh jalan? Oh, Ni kita tengok rumah. Day 2 in Sabah. Hari ni kita akan breakfast di mana? Oh tu. Everybody so grumpy. Why so grumpy? Senyum sikit. Alif senyum Alif. Alif senyum. Bapak tinggi ni. Bersier. Konco-konco. So I order soto, ayam and bakso, pitiau, bakso, kuih, nasi lemak. Banyak weh option ni kat sini. Ada pisang goreng. Breakfast is done. Breakfast is good. Sekarang ni kita nak pergi pasar. Tapi kena ambil mak dulu.
Pasar Putatan. Selok. Ada berapa? Aku rasa lagu tertuju ke saya dua orang. Pengantin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya adalah Arabian, sebab tu pengantin kita pakai serban ya. Semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa expo je tu? Oh, gitu. Ni, makan dah dulu. Thank you. Bye. Jumpa esok. Pukul 5.30 ke tu. Aku ada pukul 2. Kau berapa? Oh, kerja aku nak tengok. 1, 2, 3, senyum. Okey dah. Saat menyenangkan, yaitu dengan rombongan. Dan untuk pengakuan, itu saja melangkah masuk ke planning pertandingan. Cantik berseri si anak darat, sehat bergaya si jejaka tampan. Yang bagi jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina. Hello. Sekarang ni kita ada dekat Class River Adventure Fishing. Sebab kita nak naik cruise, private cruise. Satu family sebab nak tengok Beruk Sabah. Orang cakap monyet kat Sabah dia rare sikit. So kita nak tengok. Tadi kita pergi Kenduri. Sorry, I didn't vlog because I was so busy. Saya kena jadi driver, saya kena jadi assistant untuk warga-warga emas saya, mak dan abah saya. Lepas tu saya kena pegang wheel, semua benda saya kena buat. Saya kena independent. Ya, sebab itulah ya, kalau anda pergi family trip, anda tak bawa husband, anda lah segala-galanya. Anda lah orang map, tour guide, everything. You are everything. So sekarang kita tengah tunggu pengantin kita sebab pengantin kita pun FOMO. Dia pun nak ikut juga. Dia tak nak ketinggalan ya guys. So kita tunggu ya. This is my outfit. Actually tadi pakai the same outfit. Cuma I tukar seluar.
Boots. Ni, left. Nak buat ni lah. Tudung daripada Tudung kahwin hari tu. Baju TikTok. Seluar Uniqlo. Montego. Kasut Puff Thailand. Tudung dekat UiTMI itu. Baju Zarisa, Mosdom, Crocs, Ardini, teacher. Yang dinanti-nantikan pengantin. Pengantin lama. Aku dah cakap dah. Tama. Ayo, jalan. Kiki dulu, abang jangan gerak. Jarang kau di sini bakal. Bilangnya aku ajak anak lelaki-lelaki tapi aku ingat dulu kamu berkelahi badminton dulu. Kita ambil tu dulu. Bini-bini sebab bini. Aku nak ada depan. Bukan depan tu depannya ni. Oh, itu. Tak apa, aku nak sini. Di sana ke sini. Orang nak pakai lagi jaket sorry boleh. Ni kita dah naik dah cruise kita. Ha. Tu banyak. Wah, besarnya. Ni nampak tu. Ya besarnya. Uish, cantiknya. Sankis. Oh, Pembuah pelatu. Kecil-kecil dia mana panjat eh. ada comelnya. Ada dekat kau ya. Dia kena sorang lah. Sunset. Dikit je. Perahu rosak bah, 2 kali rosak tadi tu perahu. Wah, besar. Besar. Dia jenggot ni. Ini kita mari lagi di sini. Di pasar Filipin. Ada sotong, ada udang. Wah, gila. Oh, ni ketam guys, ketam guys. Ketam. Okay. Ini sedap lagi. Dan berak dekat hotel mahal. Aisyah? Okey Kak Aisyah? Okey Kak Aisyah? Aku cari-cari yang tak dia video ni tolong Google. Oh my god, terima kasih. Sebelah. Dia buat video ni. Ada kat bau tai tu. Video. Ada bau. Jangan Dah penat dah. Sekarang kita tengah cari seafood. Look at that. Look at that. Wow. Color. Boleh. Ini. Sabarlah. Pakai baju terbalik. Nanti datang sini. Datang sini, this is good. Selamat pagi. Last day in Sabah. Bukan last day lah, few hours in Sabah. Nak balik dah dekat Semenanjung. Baru siap parking.
Parking pula tak ada ya guys. Kena pujung sekali. Okay, so kita dah sampai kat airport. Look at their airport. Kita nak balik rumah dah. Dah masuk. You are reminded to check around your seat for any personal belongings Dah and sampai. please use caution whenever opening the overhead compartment. You are now allowed to use your portable electronic devices with cellular network. Dah sampai dekat kereta. Nak meh. Wow. Hai guys, selamat Hari Raya Aidiladha. Ni saya raya kat Singapura. Tak tahulah vlog ni jadi apa je. Let's go. Koyak ke abahmu kalau tidak? Cantiknya awan. First time. Mami first time. Raya kat Singapura. Beraya kat Singapura. ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang jelas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mencari alasan tanpa sandarkan kukuh untuk menghalalkan apa yang jelas haram hanya kerana ingin mengikut hawa nafsunya. Sedangkan yang dipilih dan dianjurkan agama Islam adalah jalan pertengahan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Yang bermaksud, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang seimbang agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jalan pertengahan inilah. Kat sini ada 3 session. This is the second session. Kita baru habis. Kita dapat ni. Oh, orang lain. Ambil gambar orang lain. Gambar kita. Kalau kita ambil Hello, rooster. Jiran, untuk jiran kita. Lontong, nasi biryani, daging, ayam masak merah, sate. Dah siap makanan raya. Ni tetamu ni. Tetamu paling jauh ni. Makan. Kita dah sampai dah. Kalau korang boleh dengar, staff dia semua teruja. Wow, lontong lah. Wow, so many. Alhamdulillah.
Meriah. Siap dah. Uncle masak dah tadi. Bye-bye. So our objective mission done. Dan satu lagi. I rasa hari tu pakai kursi ni. Kursi yang besi tu kan? Mana dia sini kat sini? Mana? Kita dah balik dah kat rumah. Hari ni kita nak keluar jalan. Tadi pergi rumah Papa tak vlog pula. Tak apalah. But Alhamdulillah kita dapat jumpa uncle-uncle kita. Kita dapat jumpa aunty-aunty kita dan nenek. So right now kita nak pergi Lot 1, nearest shopping mall, to exchange some Singapore money to Malaysian money. We took a great raya photo. Dekat situ je tadi. Dekat situ. Cantik. Okay, tunggu bas. Bas dah sampai dah. Dan membeli. Walaupun di Singapura, kita tetap membeli Shaji. Dah. 10 dah cuy. Susu punya. Kita ada minum lah. Amin. Sedap lah. Ni lagi sedap. Cina ni lagi sedap.